Selamat datang semua. Baik, rakaman dah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat datang semua. Apa khabar semua? Diharapkan semua hadirin hadirat semua sihat-sihat saja dalam keadaan yang baik insya-Allah. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung sesi bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahumullah, yang menceritakan tentang serba-serbilah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan bulan kelahiran baginda Rabiul Awal. Jadi kita ambil masa dalam sebulan ni, 12 sesi ni saya curi masa anda semua supaya kita sama-sama dapat kenal Nabi dengan lebih dekat melalui bacaan kitab ini. Dan malam ni kita sambung bab yang ke-9 sehingga bab yang ke-12 insya-Allah. Pembaca semua dah sedia? Sudah Dan sedikit makluman, iaitu sepanjang sesi ini berlangsung, kita akan dengar sama-sama kawan-kawan kita baca sambil kita perhatikan teks melalui buku-buku yang anda semua miliki. Tak kisah edisi apa pun, tak apa. Ataupun kalau tak ada buku boleh tengok PDF, siapa yang ada PDF, ataupun siapa nak tengok website. Kalau website sunnah.com ada, sunnah.com. Cuma dia terjemahan bahasa Inggeris. Dan sebagainya lah terjemahan yang ada. Dan saya akan memberikan beberapa ta'liqat ataupun komentari, catatan dekat tempat-tempat yang tertentu saja yang saya rasa perlu, saya akan maklumkan. Kemudian sepanjang majlis berlangsung, disebabkan kita baca buku-buku hadis, kitab hadis kan, jadi anda semua akan sentiasa mendengar pembaca-pembaca menyebutkan nama Nabi SAW. Sama ada Nabi SAW ataupun Rasulullah SAW. Jadi antara adabnya dan juga sunnahnya, tuntutan untuk kita ialah setiap kali anda dengar nama Nabi disebutkan, kena berselawat ke atas Nabi SAW. Dan itulah yang membezakan majlis bacaan hadis, buku hadis dengan buku lain yang ditulis oleh orang lain. Dalam majlis bacaan hadis ni, majlis berselawat sebenarnya. Majlis bacaan hadis ialah majlis berselawat. Kita bukan sekadar berselawat semata-mata, kita mendengar apa yang baginda wasiatkan, apa sabdaan-sabdaan Nabi yang ditinggalkan lebih 1448 tahun yang sudah. Dan dalam masa yang sama kita berselawat. Jadi kalau anda betul-betul fokus dalam sesi bacaan ni, anda sekurang-kurangnya berselawat lebih 30 kali. Saya boleh jamin tu lah. 30 kali lebih. Okay, insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan siapa pembaca pertama? Puan Hafizah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 9, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad بن سيرين كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا عليه فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع
Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami daripada Ayyub, daripada Muhammad bin Sirin. Kami pernah berada bersama Abu Hurairah dan beliau memakai 2 helai kain katan yang dicelup dengan al-mishq, sejenis pencelup daripada tanah berwarna merah. Kemudian beliau menghembuskan hingus di atas salah satu kain itu dan berkata, bah, bah, tanda mengingkari sesuatu. Abu Hurairah membuang hingus pada kain katan. Demi Allah, sesungguhnya aku pernah merasakan terjatuh di kawasan antara mimbar Rasulullah SAW dengan bilik Aisyah kerana hitam. Tiba-tiba seorang lelaki datang dan meletakkan kakinya pada leherku kerana menganggap aku gila. Sedangkan aku tidak gila. Aku pitam tidak lain adalah disebabkan lapar. Baik, sebentar kita perhatikan hadis ini sangat menarik. Dan untuk malam ni kita bermula dengan satu bab yang baru, bab ma ja'a fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aish maksudnya hidup, kehidupan. Dan yang menariknya dalam buku Riyadhus saya selalu ingat Riyadhus Salihin. Dekat sangat Riyadhus Salihin ni nanti saya. Dalam menariknya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, bab ini satu-satunya bab yang ada 2 kali. Okey. Ni antara maklumat yang saya boleh kongsikan lah. Bab Aish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada 2 kali. Yang pertama dalam bab yang ke-9 ini, dan nanti di hujung nanti kita akan jumpa dalam bab yang ke-52, kita akan jumpa satu lagi bab yang sama. Okey. Jadi saya tak pasti kenapa Al-Imam At-Tirmizi mengasingkan bab ini. Cuma sebahagian naskah, sebahagian buku-buku kitab Arab, mereka menggabungkan bab ini, 2 bab ni berasingan jauh kan, bab yang ke-9 dan bab yang ke-52, dan sebahagian buku dia gabungkan sekali. Jadi anda kena tengok buku anda, boleh jadi dia gabungkan sekali. Hadis yang ke-71 untuk kawan-kawan yang baru masuk. Okay. Dan untuk yang bab yang ke-9 ni ada 2 sahaja hadis yang akan kita belajar. Pertama, pada perkataan pada hadis tu, teks bahasa Arabnya mumasyakan. Mumasyak ni maksudnya diwarna dengan pewarna merah. Okey. Min kattanin. Kattan bukan cotton walaupun ada setengah orang dia ingat kattan ni cotton. Walaupun tengah menceritakan tentang kain, tapi al-kattan ni maksudnya kain linen. Tahu tak kain linen? Pernah dengar kain linen? Orang perempuan biasa maklum kan? Kain linen. Dia berbeza dengan cotton daripada kapas. Cotton dari kapas. Ni kain dari linen. Dalam terjemahan anda sepatutnya terjemah apa? Kain linen bukan? Kain katan. Kain katan. Okay, kain katan tu kalau dalam modennya kain linen. Cotton, ada yang cotton. Masya Allah. Kalau cotton tu tak tepat An-Nur kena baiki. Katan bukan cotton. Katan ialah linen. Linen. Linen ni apa beza? Apa beza linen dengan cotton? Dah jadi kelas kain pula Linen keras sikit. Linen dia keras sikit. Okey. Linen dari tumbuh-tumbuhan kan? Tak silap saya. Linen dari itu beza dia. Cotton lebih lembut. Cuma kain linen ni kalau zaman moden dia dah boleh ni dah fabric itu dah boleh dilembutkan lah, ada bahagian ni dia jadi premium kalau linen ni. Maksudnya di zaman Nabi kita kena fahami dan juga maklumat yang kita boleh belajar ialah ada kepelbagaian material kain di zaman Nabi SAW. Dan kain di zaman Nabi antara produk perniagaan yang sangat-sangat berharga. Bahasa mudahnya tokai kain ni, Quraisy ni kebanyakan mereka ialah tokai kain. Orang-orang Mekah ni. Kebanyakan mereka berniaga kain. Okay. Dan di antara kain yang Nabi miliki ialah kain linen berwarna merah. Bukan sebarangan Baik. Dan kali ni yang pakai ni bukan Nabi, tapi Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengatakan bah ni satu reaksi takjub.
Okay. Macam kalau kita ni macam wah-wah macam itulah. Wah-wah ataupun peh, kalau orang muda-muda dia kata peh kan. Ataupun sebagainya lah. Amboi-amboi. Macam tu. Dia berkata kepada diri dia sendiri. Dan anda faham tak hadis ni tentang apa? Dan kenapa kisah ni tentang Abu Hurairah? Tapi kenapa dimasukkan dalam bab kehidupan Nabi SAW? Sebab tu penting. Syarahan hadis sangat penting. Kadang-kadang ada hadis-hadis yang kita baca dalam buku ni, dalam Riyadhus Shalihin, mana-mana buku hadis lah, dia berhajat kepada syarahan, explanation daripada scholars. Kalau tak, kita tak faham apa maksud hadis ni. Kenapa dia tak dalam bab kehidupan Nabi ni? Tak ada pun Nabi disebutkan. Ada tak perkataan Nabi disebutkan? Ada sebut mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ni Imam At-Tirmizi muatkan hadis ni dalam bab kehidupan Nabi kerana apa? Yang pertama, lapisan yang pertama untuk anda nak faham hadis ini ialah Abu Hurairah sedang mengenangkan kehidupan dia selepas ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi Abu Hurairah ni dulu golongan mustad'afin, ahli suffah. Sahabat Nabi yang duduk dekat masjid Nabi dan tak ada harta. Tapi sekarang pada ketika dia sedang meriwayatkan hadis ni, dia mengenang balik. Dulu aku ni miskin, sekarang aku boleh ada kain linen warna merah lagi. Jadi dia kesat hingus dia. Boleh faham tak? Kain linen ni mahal. Dia kain linen tu, kalau anda ada baju kain yang mahal-mahal kan, anda kesat tak hingus dekat situ? Baju raya ke, kain apa kalau orang Melayu kain apa? Songket ke, kain-kain mahal lah, premium. Abu Hurairah buat apa? Dia kesat hingus dia dekat kain tu, kain yang berharga tersebut kan, menunjukkan sudah berbeza Abu Hurairah ni dulu dengan sekarang. Okey. Lepas tu dia kata bah yatamakhatu Abu Hurairah fil katan. Wah Abu Hurairah sekarang bukan main lagi. Kain katan ni buat lap ingus dia. Dia sedang orang kata bermonolog dengan diri sendiri. Kemudian dia teringat betapa dia dahulu punyalah susah sampai pengsan sebab tak makan. Dan orang ingat dia gila. Boleh faham setakat ni? Abu Hurairah sebenarnya sedang menceritakan tentang pengalaman dirinya dua zon masa. Satu ketika dia sekarang, ketika dia sedang sudah memiliki harta. Satu lagi, dia teringat zaman dulu dia macam mana. Okey, dan kenapa hadis ini, pengalaman Abu Hurairah ini diletakkan di dalam bab Aish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab kehidupan Nabi itu kerana kata Imam Al-Bajuri, kerana Abu Hurairah nak mengajarkan kepada anak-anak muridnya tentang, tengok pada akhir perkataan tu, orang dulu bila Abu Hurairah pengsan sampai tahap pijak leher dia. Ingat dia gila kan? Pijak leher ni macam kalau orang gila terbaring-baring tu kan, kuis-kuis dengan kaki lah. Dia faham? Kalau anda nampak orang gila terbaring, bukan anda lah, contohnya ada orang kan, dia jijik nak tengok orang tu, dia kuis-kuis dengan kaki je, bangun, macam tu. Jadi, bab ini Abu Hurairah nak mengajarkan tentang betapa susahnya hidup Abu Hurairah pada ketika itu, dan kalaulah Nabi SAW ada lebihan makanan, pasti Abu Hurairah tak dilayan macam tu. Maksudnya, kebiasaan Nabi, kalau Nabi ada makanan lebihan, Nabi akan bagi orang dulu. Terutama sahabat-sahabat Nabi yang bernaung di masjid Nabi. Nabi akan pastikan mereka ni dapat makan dulu. Tapi Abu Hurairah pernah terbaring di mimbar Nabi sebab lapar. Maksudnya apa? Siapa dapat tangkap maksud? Betul. Itulah konteks hadis ini. Maksudnya Nabi pun tak makan pada ketika itu, pada hari itu. Sebab kalau Nabi ada makanan, Nabi lah orang pertama yang akan memberikan pada sahabat Nabi yang dalam kalangan ahli sufah tersebut makanan. Faham? Nampak tak? Seni membaca hadis tu. Kalau kita little, kita tak faham. Hadis ni pun tak faham. Apatah lagi konteks hadis ni.
Dan kenapa Imam At-Tirmizi letak hadis ni dalam bab kehidupan Nabi? Padahal Nabi tak ada dalam ni. Okey. Itu antara pentingnya, peri pentingnya nak baca hadis ni dia perlukan syarahan daripada ulama. Apa yang ulama faham? Okay? Sebab kita tak faham sebenarnya, kita tak ada knowledge tentang perkara tersebut lah. Baik. Jadi itulah, sekarang boleh faham macam mana Abu Hurairah gambarkan. Abu Hurairah tak sebut tentang Nabi, tapi dia kiaskan dengan diri dia. Pertama dia sedang orang kata sedar bahawa dirinya sekarang dah kaya, dah berharta. Padahal ketika dahulu dia pernah dianggap gila, seperti orang gila sebab kelaparan, terbaring-baring di mimbar Nabi SAW. Dan Nabi juga tak ada makanan untuk diberikan. Okay. Terus hadis yang ke-72. حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفاف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف أن يتناول مع الناس. Qutaibah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman al-Dubai'i menceritakan kepada kami daripada Malik bin Dinar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpeluang merasai kenyang daripada roti dan daging kecuali ketika dafaf. Malik berkata, aku bertanya kepada seorang lelaki Badui, apa maksud dafaf? Dia menjawab, seseorang yang makan bersama orang ramai. Okay. Hadis ni menceritakan tentang ad-dhafaf. Dhafaf merupakan perbuatan makan beramai-ramai. Jadi di antara kebiasaan Nabi, wallahu alam, saya tak pernah lagi sepanjang saya kaji hadis Nabi, saya tak pernah jumpa lagi Nabi makan seorang-seorang. Macam kita. Macam saya. Kan? Jadi di antara kebiasaan Nabi ketika makan ialah dhafaf. Dhafaf maksudnya makan bersama orang lain. Makan beramai-ramai. Makan bersama-sama lah. Sama ada dengan keluarga, ataupun dengan Abu Bakar, ada juga berdua, ada bertiga, ada beramai-ramai, dengan ahli sufah pun Nabi pernah luangkan masa untuk makan. The point is, kebiasaan Nabi makan beramai-ramai. Dan Nabi suka berkongsi makanan. Belum pernah saya temui Nabi makan seorang-seorang. Maksudnya kalau ada seperti kebiasaan kita, minta maaf cakap ni kita mengkritik diri sendiri je lah. Kalau kita tengah kelaparan, kita ada makanan, biasanya kita cenderung untuk nak makan sendiri dulu, biar kenyang diri sendiri dulu, biar perut sendiri dulu kenyang kan, orang lain kemudian. Tapi Nabi tak pernah macam tu. Nabi akan pastikan orang yang paling berhajat, walaupun Nabi kelaparan, walaupun Nabi sendiri berhajat, Nabi akan pastikan orang-orang yang memerlukan tu dapat dahulu. Ini antara benda yang leadership yang almost impossible untuk kita jumpa lah, sangat-sangat langka sekali kualiti macam ni. Dan itu antara perkara yang kita tak pernah mungkin tak pernah tahulah tentang Nabi SAW. Okay, terus 73. 10. Khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Waki' عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهم
Hanad bin Al-Sari menceritakan kepada kami, Waqi' menceritakan kepada kami daripada Dahlam bin Saleh, daripada Hujair bin Abdullah, daripada Ibnu Buraidah, daripada bapanya, bahawasanya Raja Najasyi telah menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 khuf berwarna hitam yang tidak bercampur dengan warna lain. Baginda memakainya, kemudian berwuduk dan menyapu di atasnya. Okey, baik. Bab yang baharu ni tentang bab maja'a fi khufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang khuf. Okey, khuf. Bagi belum maklum, khuf ialah satu pakaian, tepatnya gambarannya seperti kasut. Okey. Nanti kita akan jumpa bab lepas ni, bab tentang na'al. Khuf ni macam kasut, cuma dia bertutup penuh. Dan khuf ialah kasut yang diperbuat dari kulit. Ada yang pernah pakai? Terutama winter. Kalau orang duduk winter, negara tempat sejuk, khuf ni sangat-sangat membantulah. Sebab dalam sudut fiqahnya, kita boleh menyapu air di atas khuf tanpa perlu buka kasut. Dan Nabi pernah lakukan itulah. Tak pernah tengok nanti anda boleh Google, siapa nak collection boleh belilah di Shopee. Khuf ni kasut yang bertutup penuh sampai ke buku lali, mungkin atas sikit lagi. Tengok pembuatan lah. Dan dia untuk nak memanaskan kaki, nak mengelakkan kaki dari kesejukan. Dan biasanya diperbuat daripada kulit, sama ada kulit lembu, boleh kulit kambing, kulit haiwan lah biasanya. Dan Nabi pernah memiliki beberapa khuf dan sebahagiannya hadiah dari Najasyi. Walaupun kalau ikut dalam rekod sirahnya, baginda tak pernah bertemu dengan Najasyi, tapi Najasyi pernah memberikan hadiah khuf yang berwarna hitam. Okey. Aswadain syadajain, maksudnya hitam yang tak ada corak-corak, tak ada bercampur dengan apa-apa warna. Dia memang hitam yang polos lah. Okey. Dan baginda berwuduk lalu menyapu kedua-dua khuf tersebut. Okey, masah alal khuffain. Kalau kita baca fiqh ada satu bab tentang menyapu di atas khuf. Lalukan air ke atas khuf. Okey, anda boleh belajarlah tentang itu di dalam kelas-kelas yang lain. Insya-Allah. Teruskan. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي ما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami daripada Al-Hasan bin Ayyash, daripada Abu Ishaq, daripada Al-Shabi' Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, dia telah menghadiahkan 2 khuf, sepasang khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda memakainya. Israel berkata, diriwayatkan daripada Jabir, daripada Amir dan Salah Jubah, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kedua-duanya sehingga koyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sama ada kedua-dua diperbuat daripada binatang yang disembelih atau tidak. Abu Isa berkata, Abu Ishaq di sini ialah Abu Ishaq Al-Shaybani, namanya Sulaiman. Okey. Ada maklumat tambahan dekat sini tentang khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pada
kalimah Dihiyah. Siapa Dihiyah dekat sini? Kita dah pernah jumpa dah Dihiyah ni. Kalau siapa yang masih ingat. Ingat tak? Dihiyah. Pada bab yang mula-mula sekali. Nanti anda tengok pada hadis yang ke-13, ingat saya, hadis yang ke-13 tentang fizikal Nabi SAW yang berkaitan dengan Jibril pernah datang ketika bertemu dengan Nabi SAW. Kadang-kadang Jibril ni datang menyerupai Dihiyah. Dihiyah ni sahabat Nabi, Dihiyah Al-Kalbi Dihiyah Al-Kalbi. Jadi orang itulah Dihiyah yang pernah beberapa kali malaikat Jibril menyerupai beliau. Dihiyah ni dia pernah hadiahkan kepada Nabi sepasang khuf dan Nabi pakai. Jadi Nabi ada beberapa khuf lah, bukan satu je. Satu tadi Najasyi bagi, ini Dihiyah bagi. Okey. Dan kat sini antara faedahnya ialah di akhir hadis tu Nabi SAW pakai sampai koyak kan? Betul dalam buku anda semua? Sampai koyak. Dan Nabi, maklumat pentingnya ialah Nabi tak pernah tahu sama ada kulit tu kulit apa. Disembelih dari haiwan yang disembelih ke tidak? Maksud saya. Kalau kulit lembu tu sembelih ke tak? Nabi tanya ke benda tu? Nabi orang kata investigate tak benda tu? Tak, tidak. Dan dekat sini sebahagian ulama mengatakan bahawa hadis ni menjadi kaedah taharatu majhulil asal. Maksudnya sesuatu tu, kesucian sesuatu yang tidak diketahui sembelih ataupun tidak tu, maksudnya dia secara asalnya adalah suci. Sesuatu barang kulit asalnya suci, sehinggalah ada bukti yang menunjukkan dia tak suci. Dia faham? Kaedah ni. Jadi anda tak perlu nak boleh beli barang kulit tu kan. Ni kulit apa ni? Cik, ini kulit kambing. Kasut kulit kambing. Kambing ni sembelih tak ni? Siapa sembelih kambing ni? Macam mana awak tahu ni? Tak perlu. Tak perlu. Sebab Nabi sendiri ada khuf daripada kulit yang disamak. Tapi Nabi tak pernah orang kata tahu sama sekali asal muasal daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Okey. Jadi ini antara kaedah yang penting lah untuk kita. Kemudian penjelasan Imam At-Tirmizi, sebelum penjelasan Imam At-Tirmizi, perasan tak ada nama Israel kat situ? Kulit khinzir dia tak sembelih, itu memang khinzir, memang ni lah muiz. Ini untuk haiwan yang halal. Tak perlu nak tanya sembelih ke tak sembelih ke, macam mana dia dibunuh, tak perlu ditanya. Perasan tak perawi nama Israel? Kita jumpa beberapa kali dah Israel ni. Kalau anda perasan, dan Israel ni antara perawi hadis yang akan jumpa banyak kali, lebih kurang 6-7 kali dalam Syama'il Muhammadiyah ni. Israel ni orang Islam Dia bukan orang Israel. Nama dia Israel. Nama dia Israel. Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Dia ahli hadis yang sangat hebat. Dan kata Imam Az-Zahabi, selain daripada hafalan dia hebat, Israel ni terkenal dengan khusyuk. Kalau dia sedang khusyuk untuk beribadah atau berzikir, dia tak akan perasan apa yang berlaku di kiri dan kanan dia. Sampai tahap betul. Israel ni. Jadi Israel dekat sini bukan orang Israel. Dia orang Islam, nama dia Israel. Okey? Ini sekadar perkongsian sajalah. Terus insya-Allah. 11 Ucapan Rasulullah SAW bab ma jaa fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hammam an Qatadah, qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal lahuma qibalan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami daripada Qatadah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana rupa capa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kedua-duanya capa kanan dan kiri mempunyai 2 utas tali. Okey. Capal Nabi kat sini, kita masuk bab yang baru, babu ma ja'a fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'al
Na'al ni capal. Boleh beza tak? Tadi khuf. Bab yang sebelum ni, bab yang ke-10 khuf. Khuf ni nanti anda Google bolehlah Google sekarang khuf ni macam mana. Dia tak ada bertali pun biasanya. Dia memang bertutup penuh. Sarung je, macam kasut sarung. Tapi dia tinggi sikit. Okay. Kalau na'al ni dia terbuka. Dia macam sandal, macam selipar, macam tu. Boleh bayangkan Jadi Nabi ada dua jenis pakaian di kaki lah. Sama ada yang tertutup penuh ataupun yang terbuka. Na'al, disebut sebagai na'al. Dan dalam hadis yang 75 ni, teknikal sikit. Boleh bayangkan tak? Selipar Nabi ni ataupun capal Nabi ni ada dua tali. Kibalan. Ada dua kibal. Kibal ni tali. Macam mana nak bayang ni? Boleh bayang tak? Siapa selipar dia ada dua tali? Okey. Saya tunjuklah sedikit Saya nak lukiskan lama pula. Sekejap, saya cuba share screen saya. Kita ambil masa sedikit boleh? Sebab saya kira benda ni kalau saya tak cerita, nanti saya takut orang terpinga-pinga. Macam mana? Nanti di hujung hadis nanti, di zaman Osman dah tak pakai dua kibal, dua tali, tapi pakai satu tali. Jadi macam setelah saya kena ceritakan sikit lah. Saya share screen dulu Sebentar. Ambil masa sikit. Sekejap Saya tengah cari gambar. Jadi saya save dah. Kibal. Sebentar. Ada apa-apa soalan setakat ni? Okey. Share screen, Chrome tab. Nampak ke? Keluar ke? Tak keluar. Keluar? Ada tak di screen anda? Ya, boleh tak saya zoom? Saya boleh zoom ke tak? Oh, boleh. Kita zoom sikit Baik, kawan-kawan semua. Ada? Oh, dia tak zoom dekat sini? Sepatutnya dia zoom. Saya ambil color merah. Jelas tak dekat anda? Siapa yang pakai phone jelas tak? Jelas Sepatutnya saya boleh zoom. Tak boleh zoom sini. Baik. Kibal tu yang mana? Kibal tu yang sini. Kibal ni ini. Ini kibal disebut sebagai kibalan. Kibalan dua tali yang kat depan ni. Okey, yang ni gambar dari muzium Saudi. Okey, ini yang pertama. Disebut sebagai kibal, dua tali yang kata Imam Al-Bajuri, tali untuk nak masuk jari. Jari kaki kan yang kepit tu. Yang pertama kata para ulama, yang pertama untuk kaki untuk jari ibu jari dan juga jari ibu jari apa? Kaki kita. Jari yang sebelah ibu jari lah. Ni kibal yang pertama. Kalau kaki kanan lah kat sini. Lepas tu yang sini untuk jari yang seterusnya. Kaki kita kan ada, kalau kaki kanan kan ada ni pengepit dia. Sekejap macam mana? Cuba tengok kaki masing-masing 1, 2, 3 macam tu. Jadi dia ada dua tempat kepit. Confused. Sebab saya sejujurnya saya tak pernah pakai kibalan ni. Dua kibal, dua tali. Pernah tak? Siapa pernah pakai? Dia punya selipar dia
ada 2 tali macam ni? Siapa pernah pakai? Saya tak pernah. Jumpa pun tak pernah orang jual. Satu pernah. Mana nak sarung macam mana ni? Ikut kreativiti. Baik. Lagi, kalau saya boleh kongsi, al-qibalul awal, qibal ada 2 kan? Satu untuk masuk ruang antara ibu jari kaki. Ni al-qibalul awal, ni qibalul thani. Okey. Kejap saya tanda ni. Ni qibal yang pertama. Ini qibal yang kedua. Okey. Kemudian dalam bab na'al ni juga, sandal ni juga, anda panggil ni apa ni? Sandal ke capal ke apa? Capal 2 qibal ni limited edition ke masa tu? Tak. Wani, Kak Wani. Capal 2 tali ni normal. Ni normal pada zaman tu. Inilah yang normalnya. Boleh? Okey. Sebagian orang ingat 2 tali tu yang atas ni. Ni, yang atas ni. Kibalan tu 2, maksudnya ada 2. Satu kat sini, satu kat sini. Kan slipper kita kan ada 2 yang, korang boleh faham tak benda ni? Apa kita panggil benda ni? Bukan. Kibalan tu bukan 2 penutup kaki ni. Yang ni, para ulama mengatakan yang ni disebut sebagai asyirak. Syirak ni. Syirak ni maksudnya tali utama yang berada di atas permukaan kaki yang tutup macam ni. Yang inilah yang ni. Ini disebut sebagai syirak. Bukan dia perempuan rak, bukan syirak, bukan. Syirak. Saya takut juga nanti orang salah faham. Syirak. R-O-K. Okey. Shin, Ra, Alif, Kaf. Syirak. Okey, disebut sebagai syirak ni. Jadi syirak ni biasanya untuk capal Nabi ada satu syirak. Jadi beza bukan ada 2 benda ni. Yang 2 tu tali kat depan ni. Sebab tu dia menarik sebab kita jarang jumpa ni. Saya tak pernah jumpa secara personally. Ada kedai jual ni. 2 kibal ni. Okey. Kemudian na'al tu dekat mana? Na'al tu yang ni. Na'al ni sebenarnya kalau kita sebut capal, dia bukanlah yalah kita fahami dia macam selipar ataupun capal lah. Na'al ni sebenarnya kata para ulama ni, tapak ni. Ni tapak ni yang coklat ni, tapak yang mengalas tapak kaki kita itu disebut sebagai na'al. Boleh? Jadi dia terbuka. Na'al ni dia terbuka. Faham ke? Tapak selipar tu bahasa mudahnya. Kalau kasut, dia tertutup. Kalau khuf tu anda tengok arti khuf alas kaki, betul, alas kaki. Ni disebut sebagai na'al, alas kaki ni. Jadi dalam na'al ni dia ada benda, ada komponen lain. Yang pertama kibal ni disebut sebagai kibal. Jadi na'al mesti ada kibal, 2 tali untuk masuk jari, mesti ada syirak. Ni syirak. Lepas tu kalau sebagian ulama ada kata lagi dia ada asyis'u. Susah lah pula saya nak cerita benda ni. Asyis'u ni maksudnya dia macam tali-tali yang mengikat antara na'al dengan syirak ni. Na'al dengan syirak dengan ni na'al kan? Na'al dengan kibal. Dia ada satu lagi benda yang penting. Dia ada 4 benda. Satu lagi disebut sebagai asyis'u. Syis'u. Shin, sin, ain. Ini perkataan yang unik sikit lah. Shin, sin, ain. Asyis'u. Syis'u ni bahasa mudah dia benang. Tapi kita tak boleh terjemah dia benang. Zaman Nabi dulu, kerana perasan kan? Cuba kita fikir. Na'al tu, tapak tu, lepas tu ada tali. Tali ni biasanya dibuat daripada kulit. Tali ni dari kulit tau. Tali ni. Kulit yang dianyamkan. Okay. Yang ni pun kulit juga, syirak ni. Jadi macam mana nak sambung tapak tu dengan kulit tu? Dengan kibal ni. Macam mana nak sambung ni? Dia perlukan semacam benang. Boleh faham? Tapi zaman dulu tak pakai benang. Dia pakai yang disebut sebagai syis'u. Syis'u ni untuk nak ikat. Untuk nak, apa orang kata? Jahit lah, untuk nak jahit. Tapi dia bukan benang macam benang moden ni. Dia dari jerami kadangnya, daripada serat-serat
tumbuhan dan sebagainya lah. Ni yang mengikat ni. Kalau tak berjahit macam mana nak sambung? Boleh faham jadi sebenarnya bab na'al ni dia teknikal sikit. Dia ada istilah-istilah yang kita kena fahami. Tapi yang penting anda akan jumpa nanti banyak hadis yang sebut dua kibal ni. Ni je lah kalau anda tahu ni kibal. Dua tali untuk nak masuk jari Boleh? Okey, masuk jari. Jadi capal ataupun selipan Nabi ada dua tali. Tu kita kena ingat betul. Terus Sebenarnya حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا مثنيا شراكهما. Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la menceritakan kepada kami, Waqi' menceritakan kepada kami daripada Sufyan, daripada Khalid Al-Hadda, daripada Abdullah bin Al-Harith, daripada Ibnu Abbas. Dia berkata, capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua utas tali. Sementara tali yang merentangi permukaan capal juga ada dua utas. Okey, ni menarik. Tadi syirak biasanya satu. Syirak, ingat lagi? Syirak tu yang atas yang atas tapak kaki, yang atas tapak kaki. Yang atas permukaan atas kaki kita. Yang melintang macam tu. Jadi sebahagian selipar Nabi ataupun capal Nabi tu dia ada dua syirak tu. Okey? Syirakuhuma ada dua. Musanna syirakuhuma. Jadi anda boleh bayangkan tali masuk jari dua, lepas tu tambah pula syirak tu dua. Dia lebih kemas lagi lah. Terus حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جردوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلين النبي صلى الله عليه وسلم. Ahmad bin Mani' dan Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Al-Zubairi menceritakan kepada kami, beliau berkata, Isa bin Tahman menceritakan kepada kami, beliau berkata, Anas bin Malik mengeluarkan dua capal, sepasang capal berwarna hitam, tidak berbulu kepada kami, yang kedua-duanya mempunyai dua utas tali di bahagian hadapan. Isa berkata lagi, selepas itu Thabit menceritakan kepadaku daripada Anas bahawa kedua-dua capal tersebut adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi selepas kewafatan baginda, tahulah kita bahawa orang yang menyimpan ataupun yang memiliki na'al Nabi ni ialah Anas bin Malik. Terus حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. Ishaq bin Musa Al-Ansari menceritakan kepada kami, Man menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, daripada Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi menceritakan kepada kami, daripada Ubaid bin Juraij
bahawa beliau telah berkata kepada Ibnu Umar, aku selalu melihat kamu memakai capal kulit yang tidak berbulu dibuang ketika disamak. Beliau menjawab, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai capal yang tidak berbulu dan mengambil wuduk ketika memakainya. Maka aku pun suka memakainya. Capal yang satu lagi disebut sebagai an-ni'al as-sibtiyah. As-sibtiyah ni maksudnya, sibt maksudnya kulit lembu, spesifik kulit lembu yang dah disamak. Jadi kulit lembu tu disamak, bulu-bulunya dia buang dan gugur sebab proses lah. Jadi di antara capal yang Nabi miliki ni sibtiyah, dan sebagian ulama mengatakan sibtiyah ni capal yang mahal. Capal yang agak mahal lah berbanding capal-capal yang lain, mungkin kualitinya biasa-biasa sahaja. Sibtiyah ni capal yang mahal. Jadi hadis ni orang sebenarnya bukan keliru, orang sebenarnya hairan. Kenapa Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ni anak kepada Umar Al-Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Orang tanya dekat dia, Ibnu Umar, awak pakai capal mahal ni. Kerana apa mereka hairan? Sebab Ibnu Umar ni terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud. Dia tak suka kemewahan. Dia tak suka mewah-mewah lah. Dia suka hidup sederhana, bahkan lebih dari sederhana. Dia suka pakai pakaian sederhana, dia tak suka menonjol dan dia tak suka bermewah-mewahan. Tapi dia ada satu capal yang sangat mahal berbanding capal yang lain. Jadi orang petikaikan lah ataupun orang tanya, awak ni kata zuhud apa semua kan? Ni capal sibtiyah ni awak ada. Apa alasannya? Ibnu Umar kata, dia pakai tu bukan sebab dia suka barang mahal, bukan. Sebab dia nampak Nabi pernah pakai. Dan dari sudut yang lain, Ibnu Umar ni salah seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat terkenal dalam ramai sahabat Nabi kan. Ibnu Umar ni antara sahabat Nabi yang paling keras dalam bab mengikut sunnah. Ibnu Umar. Apa sahaja hadis yang menceritakan Nabi pernah buat, dia akan buat walaupun sekali. Contoh, sebahagian riwayat yang ada, Nabi pernah kencing dekat pokok sekian. Dia akan pergi kencing kat pokok tu. Faham tak maksud saya? Dia memandang bahawa apa saja yang Nabi pernah buat, dia nak buat. Walaupun benda tu tak disyariatkan pun buat. Contoh, Nabi suka makan ni, dia akan makan. Walaupun tak disyariatkan pun, ataupun mungkin itu adalah kebiasaan Nabi SAW semata-mata. Tapi atas dasar kecintaan dia kepada Nabi SAW, dia antara sahabat Nabi yang sangat-sangat menjaga bab ni, bab mengikut sunnah ni. Itibak ni tu sangat dahsyat lah berbanding orang lain. Jadi walaupun dia orang yang zuhud, tak suka bermewah-mewahan, tapi disebabkan Nabi pakai capal sibtiyah tu, dia pun ada satu. Maksudnya sunnah hadis semua dia buat, betul. Sunnah adat bahkan yang tak perlu pun. Contohnya kan, kalau Nabi pernah berhenti dekat situ, kalau Nabi musafir, Nabi pernah berhenti dekat situ, dia akan berhenti dekat situ. Nabi pernah mandi dekat situ, dia akan mandi dekat situ. Kalau anda tertanya, ada tak sahabat Nabi yang sampai ke tahap ekstrim? Bahasa mudahnya ekstrim lah. Orang tu adalah Abdullah bin Umar. Ni maksud hadis ni. Boleh faham Nanti pelik pula, kenapa? Apa kaitan hadis ni dengan ni? Sebab Ibnu Umar tu kita kena faham latar belakang ni begitu. Baik. Habis dah? Kak Hafizah? InsyaAllah. Tahniah. Dah. Jazakumullah khairan jazak. Tahniah atas bacaan tadi. Kita sambung dengan siapa? Alif Okey, so Ustaz. Sudah? Hadis yang ke-79. Hadis 79. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Zi'bin an Salihin maula Taw'amah an Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq daripada Ma'mar, daripada Ibnu Abi Zi'bin, daripada Saleh Maula At-Taw'amah,
daripada Abi Hurairah telah berkata, capal Rasulullah SAW mempunyai 2 tali penyangkut kaki. Okey, kibalan macam saya cakap tadi lah Okay, terus 80. Hadis 80. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan Anis Suddi qala haddatsani man sami'a Amru bin Huraisin yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufaini. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami Sufyan daripada Suddi telah menceritakan kepada daku. Siapa yang mendengar? Aku mendengar daripada Amru bin Hurais. Daku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sambil memakai sepasang capal yang dijahit. Okey. Seperti yang kita maklum, saya berhenti sekejap. Dalam hadis yang ke-80 ni, antara pelajaran yang kita boleh belajar ialah walaupun Nabi SAW memiliki tadi apa? Capal, na'al, apa yang mahal tadi? Namanya? Ingat tak? Sibtiyah. Okay? Sibtiyah ni saya jelaskan sikit lagi. Kalau siapa nak catat. Capal sibtiyah ni kenapa disebut sebagai capal yang mahal? Sebab di zaman jahiliah dan di zaman Nabi SAW, capal ataupun selipar sibtiyah ni dia hanya dipakai oleh orang-orang yang berada, noble people. Dia faham? Sibtiyah ni seperti yang saya katakan tadi, ia adalah capal ataupun selipar yang mana kulitnya tu, bahagian tapaknya tu dah diproses. Jadi dia lembut, dia sedap dipakai, tak ada bulu-bulu. Capal yang biasa, orang-orang kebanyakan pakai, dia bulunya tu masih ada. Kalau kulit lembu, bulunya tu masih ada. Dia tak melalui proses yang banyak. Boleh faham? Jadi bila pakai tu taklah sedap sangat. Dia berbulu-bulu, tak smooth. Boleh faham? Itu beza capal biasa dengan capal sibtiyah. Boleh faham Kira pakaian bangsawan, betul? Tak adalah bangsawan. Maksudnya kalau orang berada tu, orang banyak duit pakai. Macam kalau orang biasa pakai kasut bata. Kalau Alif dia pakai Skechers misalnya, ataupun kasut Adidas. Kasut orang lain pakai kasut RM50, RM80. Ada setengah orang yang mampu pakai kasut RM800, bukan RM80 10 times, 10 kali ganda. Itu bezanya. Material dia, comfortness dia berbeza. Boleh faham Bata pun mahal juga, ya ke? Ingatkan bata ni dah orang tak beli dah sekarang. Okey, itu bezanya. Tapi dalam hadis yang ke-80 ni menariknya, Nabi SAW pernah dilihat memakai capal yang dah bertampal. Apa maknanya? Capal kulit tu dah bertampal-tampal dah. Maksudnya baginda juga walaupun memiliki kasut ataupun capal yang berkualiti yang mahal, ada masa-masanya ataupun dari sudut yang lain, baginda juga memakai capal tu sampai lusuh, sampai koyak, sampai bertampal-tampal. Kita kalau ada kasut mahal, tak pakai dah selipar-selipar buruk ni kan. Kemungkinan sebahagian orang. Jadi kalau nak ikut sunnah Nabi, buat dua-dua. Ada kasut yang mahal juga untuk kita selesa pakai, tapi dalam masa yang sama, pakailah juga selipar-selipar yang biasa-biasa supaya mendidik kita menjadi orang yang tak terlalu mewah-mewahan dengan dunia dan tak lupa diri. Kasut mahal boleh pakai. Nanti ada orang cakap, Nabi zuhud, mana ada barang mahal? Siapa cakap? Awak baca Syama'il ke tak? Dalam Syama'il tu Nabi pakai sibtiyah. Sibtiyah tu mahal. Sebab tu kena belajar. Okey, orang yang berada sahaja pakai capal na'al sibtiyah ni. Jadi bila anda faham itu, sebab tu anda akan faham hadis yang sebelum ni kita belajar tadi. Yang dengar tadi kan? Orang petikai Ibnu Umar. Ibnu Umar, awak ada capal sibtiyah? Awak kan zuhad, awak kan ahli ibadah. Kenapa awak ada capal mahal ni? Lupa diri Bukan. Sebab saya nampak Nabi pernah pakai. Okay. Range harga mahal tu berapa? Ikut uruf zaman lah.
Kalau zaman sekarang anda rasa kasut 800 tu tak mahal, maksudnya anda, orang lain rasa 800 tu sebulan gaji, maksudnya anda golongan yang dimaksudkan lah. Okey. Allah Alam. Okey, terus. Hadis 81. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin La wahidatin yamshiyanna. la yamshi. Oh, saya punya la yamshi Ustaz. Oh, la yamshi. Kejap saya catat. Siapa lagi punya la yamshi? Hadis yang ke-81 kan? Ha. Oh, okey. Oh, saya tengok telaga biru. Okey, saya punya pun la yamshi juga. Siapa punya la yamshi? Dalam kurungan. ETS pun apa? La yamshi. Saya punya ada nota kaki, dia tulis ada wafi nuskhati la yamshiana wafi nuskhati la yamshi kilahuma badal la yamshi. Okey. Terus. La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'inhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Ma'nun, telah menceritakan kepada kami Malik daripada Abi Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang daripada kalian tidak patut berjalan dengan memakai hanya sebelah capal sahaja. Hendaklah dia memakai kedua-dua belah atau menanggalkan kedua-duanya. Okey. Terus 82. Hadis 82. Sekejap. Haddatsana Kutaibah an Malik an Abi Zinad nahwahu. Saya punya yang 82 macam ni je. Dua sebenarnya hadis yang sama tapi daripada perawi yang berbeza. Baik, kita berhenti sekejap. Tentang hadis yang 81 dan 82 tu sama. Okey, pada perkataan Nabi melarang, janganlah salah seorang daripada kamu berjalan dengan memakai sebelah selipar ataupun sebelah sandal sahaja. Hendaklah dia memakai kedua-duanya sekali ataupun menanggalkan kedua-duanya sekali. Jadi kat sini antara benda yang menarik ialah ada larangan tentang pakai selipar sebelah. Kalau siapa yang tak pernah tahu, agama kita tak bagi pakai selipar sebelah. Nabi tak bagi. Macam terputus kan? Itu ada perincian. Tapi secara asasnya, jangan sengaja-sengaja pakai selipar sebelah. Siapa pernah buat? Jujur cakap. Siapa pernah buat? Pakai selipar sebelah. Bukan sebab putus. Mungkin sebab orang kata kelang kabut sangat, selipar sebelah lah. Pernah tak boleh. Dia tak adalah haram, dia makruh. Okey, ini hadisnya. Betul, maksudnya sebelah kaki ayam. Bukannya sebelah selipar lain, bukan. Kalau sebelah selipar lain tak ada masalah. Ataupun zaman sekarang kan, trend pakai kasut warna lain. Macam tu. Dia buat warna lain. Itu tak ada masalah. Yang dilarang ialah la yamshi ataupun la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan awak pakai selipar sebelah. Sebelah lagi tak ada selipar. Tak beralas kaki. Okey. Kalau nak tanggal dua-dua. Kalau nak pakai dua-dua. Jelas setakat ni jelas? Okey, kenapa macam tu? Apa hikmahnya? Jadi para ulama bincang, sebahagian ulama bincang apa hikmahnya larangan tersebut. Sebahagian ulama mengatakan, antaranya Al-Imam Al-Bajuri, mengatakan bahawa kerana Nabi tak nak kelihatan sebagai disebut sebagai al-muslah. Muslah. Bukan nampak miskin. Muslah. Muslah ni maksudnya cacat. Apa jadi kalau orang tu sebelah pakai selipar, sebelah tak pakai selipar? Dia akan jadi kaki dia tu tinggi sebelah. Perasan? Tak perasan? Cuba buat esok. Cuba awak pergi kerja, Wan Fatimah kan? Wan Fatimah, Syafiq Kasham, Faiza, Alif. Pergi kerja pakai kasut sebelah. Pakai selipar sebelah. Nanti orang tengok macam mana.
Saya nak buat social eksperimen je. Sebab semalam saya belajar Syama'il Muhammadiyah. Ustaz saya suruh. Awak ni tak gila cacat. Macam tu. Jadi sebagian ulama mengatakan pakai macam tu kelihatan muslah. Muslah ni cacat. Nanti dalam sirah kita akan belajar. Muslah dan mumassalah ni ada. Antara benda yang dilarang dalam agama kita ialah muslah al-mayyit, mencacatkan mayat. Sebab orang kafir ataupun orang Quraisy bila dia nak bunuh orang Islam, bila kalah perang kan, bila dia dapat bunuh sahabat Nabi, dia akan muslahkan sahabat Nabi. Akan cacat, potong hidung, potong telinga. Dia faham? Jadi agama kita larang benda tu. Bukan setakat buat dekat orang. Awak kelihatan macam tu pun agama kita larang. Ini penting ni. Kadang-kadang kita suka berlakon-lakon macam cacat kan. Macam cacat. Kita tak cacat, kita orang normal. Tapi kita bersikap seakan-akan kita macam orang cacat. Agama kita sangat-sangat yelah setengah orang akan nampak macam gurau pun tak boleh. Bukan gurau. Jangan kelihatan sedemikian ketika mana anda bukan sedemikian. Faham? Wadah? Boleh faham? Dalam bab pakai selipar pun Nabi kita ajar. Pakai selipar pakai betul-betul. Nak cabut betul-betul supaya tak kelihatan cacat. Okey. Kedua, sebagian ulama mengatakan ada mulwaqar. Ada mulwaqar maksudnya bila pakai macam tu nampak kurang berwibawa. Nampak tak comel. Nampak selekeh. Boleh faham? Apatah lagi kalau awak tu orang noble, orang yang dihormati oleh masyarakat. Esko misalnya kan. Ataupun imam kat masjid, tiba-tiba pakai kasut sebelah. Boleh faham? Kalau drive buka satu kasut, tu tak ada orang nampak, lain cerita. Tapi kalau nak buka lah dua-dua kan. Kenapa buka satu? Boleh faham? Jadi antara hikmah lain ialah ada mulwaqar. Jaga credibility. Awak tu orang yang dikenali, tiba pakai kasut tak pakai sebelah. Boleh faham? Tak elok, tak manis dipandang. Kemudian khauful ithar. Maksudnya takut terjatuh ataupun tersadung. Kalau awak ni jenis suka berjalan sebelah selipar kan, sebelah selipar, sebelah kasut, sebelah lagi kosong. Jalan-jalan bahaya tak bahaya? Bahaya. Jalan jadi macam tu kan. Tiba-tiba ada anjing kejar. Jatuh kan, senang jatuh, tak stabil. Okey, jadi jangan. Kalau nak cabut dua-dua. Boleh Dan satu lagi kata Imam Al-Bajuri, bila buat macam tu orang akan mengejek. Orang akan ejek. Jadi awak sedang mencampakkan diri awak kepada penghinaan. You allow yourself to be mocked. Boleh faham? Awak sengaja suruh orang ejek. Macam itulah saya cakap tadi. Alif, Atikah kan, Hafizah dan lain-lain semua esok pergi kerja, pergi mall esok Ahad kan, pergi mall tak pakai selipar sebelah. Tengok. Tengok orang pandang ke tak pandang? Satu bukit bintang kenal awak, dek. Jadi jangan buat macam tu. Kecuali awak ni attention seeker lah. Attention seeker jangan. Itu lain cerita. Itu tak betul. Boleh? Itu antara beberapa hikmah lah. Kalau nak pakai betul-betul. Kalau tak nak pakai, cabut dulu. Boleh? Okay. Terus. Hadis 83. Haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas ta'wil qala wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajula bishimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidatin. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah daripada Malik bin Anas. Kejap. Ni hadis nombor berapa? Hadis 83. Okey, menarik. Haddatsana Qutaibah. Qutaibah an Malik bin Anas. Yang lain? Haddatsana Ishaq bin Musa kan? Bukan? Saya punya ada hak tahwil Ustaz. Ada tahwil? Ada hak Lepas Qutaibah bin Sa'id, Ma'an. Lepas Qutaibah, Malik bin Anas, kemudian ada hak tahwil.
Kemudian haddatsana Ishaq bin Musa. Okey, menarik. Itu naskah apa tu? Uh, Maktabah Ruwaq Jawi. Ruwaq Jawi, okey. Tak faham ni. Menarik. Okey, terus? Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ma'nun, telah menceritakan kepada kami Malik daripada Abi Zubair daripada Jabir, menyatakan bahawa Nabi SAW melarang seseorang makan menggunakan tangan kirinya atau berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Okey, makan tangan kiri. Siapa ni? Kidal, habislah. Tak. Makan tangan kiri di sisi mazhab Syafi'i makruh tanzih. Bukanlah sampai tahap haram. Okey. Sebab tu kalau ada hadis yang nampak macam melarang, dia belum tentu haram. Jangan bermudah-mudahan keluarkan hukum sendiri. Okey, fatwa dalam mazhab Syafi'i makan tangan kiri not preferable. Makruh tanzih. Tak sampai ke tahap makruh tahrim. Tapi kalau orang tu kidal, tu lain cerita, bukan lagi makruh. Haruslah kalau dia dah memang itu tangan dominan je kan. Cuma sebahagian ulama mengatakan walaupun di tangan kiri tetap juga perlu makan tangan kanan. Kena dahulukan tangan kanan seboleh yang mungkin. Tapi kalau tak mampu juga makruh untuk dia makan dengan tangan kiri. Dan begitulah juga dengan pakai sandal sebelah tadi, dilarang. Okey, saya pun nak bagi tahu. Kalau selipar putus, dia termasuk ke tak dalam larangan pakai selipar sebelah? Tengah jalan-jalan, selipar putus. Nak macam mana ni nak buat? Kenalah menapak, orang kata tak pakai sandal, tak pakai selipar. Ataupun orang perempuan kan, pakai kasut tumit tinggi. Tiba-tiba, tumit tu jadi tak tinggi. Tumit dia patah kan. Jenuh lah dia jalan kan. Dia pun cabut lah. Macam mana? Boleh sebagian ulama mengatakan itu tak termasuk dalam larangan tersebut. Larangan ni kalau kita saja-saja. Okay? Bukan disebabkan ada mudarat, maksud saya bukan disebabkan ada keperluan ataupun tak sengaja dan sebagainya lah. Okay, darurat tak mengapa. Terus? Hadis 84. Haddatsana Qutaibah an Malik ha'ut tahwil qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal faltakunil yamin awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah daripada Malik, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ma'nun, telah menceritakan kepada kami Malik daripada Abi Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abi Hurairah, menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kalian memakai capal, maka dia hendaklah memulainya dengan kaki kanan. Ketika dia menanggalkannya, maka dia hendaklah memulainya dengan kaki kiri. Hendaklah kaki kanan menjadi kaki pertama ketika memakai capal dan kaki terakhir ketika menanggalkannya. Okey. Apa hikmahnya? Kaki kanan pertama dipakai tapi bila nak cabut, dia yang terakhir dicabut. Okey, kata para ulama, kerana belah kanan ini belah yang mulia. Okey. Memulakan perbuatan harian dengan belah kanan ini adalah satu kemuliaan. Jadi bila nak menanggalkan bahagian yang mulia ni, hendaklah dia last sekali supaya anda lebih lama dalam kemuliaan tersebut. Boleh faham? Supaya kemuliaan tersebut menjadi bahagian yang paling akhir sekali. Maksudnya kalau kita cabut belah kiri dulu dan belah kanan masih stay, so maksudnya kita masih lagi berterusan dalam perbuatan yang mulia. Kalau kita cabut kanan dulu, kiri kemudian, kita duration itu dah potong awal lah. Boleh faham? Yang ni yang disebutkan oleh hikmahnya oleh pada ulama. Terus? Hadis 85. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Musanna qala
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أشعث وهو ابن أبي الشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وت- وت- وطهوره. Dalam menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Musanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kami Syu'bah daripada Ash'as. Dia Ibnu Abi Sya'sa. Ibnu Abi Sya'sa ni maksudnya anak lelaki. Anak lelaki Abi Sya'sa daripada ayahnya, daripada Masruq, daripada Aisyah. Rasulullah SAW suka menggunakan anggota sebelah kanan tubuh baginda seboleh-bolehnya ketika menyikat rambut, memakai selipar dan ketika baginda bersuci. Okey. Jadi yang ini perbuatan pakai belah kanan ni, mendahulukan belah kanan, dia ada term dia yang spesifik tu dalam Islam lah. Disebut sebagai tayammun. Tayammun. Saya ulang sekali lagi. Tayammun. Nampak macam tayammum kan? Bukan. Tayammum tu lain. Tayammun dengan nun. Ada dalam teks hadis tersebut? Ada tak? Ada tak anda dalam matan hadis tu? Ada yuhibbut tayammun. Yuhibbut tayammun. Tayammun itu maksudnya mendahulukan perbuatan dengan tangan kanan. Disebut sebagai tayammun daripada perkataan yumna. Boleh? Catat betul baik-baik ni. Ni maklumat baru ni bagi anda kan. Bolehlah nak orang kata tongue twist kan. Tayammum, tayammun. So tayammum tu dengan tayammun. Bertayammum, bitayammun. Benda ni apa kau cakap ni? Maksudnya bertayammum dengan dimulakan dengan tangan kanan. Faham? Ini sungguh ni. Tayammun. Okay, word of the day, tayammun. Nampak? Dalam hadis tu ada. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Tu perkataan dia. Tayammun maksudnya mendahulukan perbuatan harian, perbuatan yang baik-baik ni dengan tangan kanan. Okay? Antaranya kalau makan dengan tangan kanan, sikat rambut tangan kanan, pakai selipar tangan kanan, pakai baju masuk tangan kanan dulu. Begitulah yang hal-hal yang baik-baik. Okay, tayammun. Terus Hadis ke-86 Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdillah qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Qais Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Muhammadin an Abi Hurairah qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan wa Abi Bakrin wa Umar wa awwalu man aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhum. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marzuq iaitu Abu Abdillah, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Qais iaitu Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Hisham daripada Muhammad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma menggunakan dua utas tali penyangkut kaki. Orang pertama yang mengikat satu ikatan tali penyangkut kaki ialah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Okey. Jadi fakta menarik di sini ialah zaman Nabi SAW, baginda sendiri mengamalkan pakai na'al Nabi dengan dua kibal. Jelas kan tadi? Dua kibal tali yang kita tunjuk tadi kan? Sampailah diwarisi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar jadi khalifah. Sampailah Umar Al-Khattab jadi khalifah. Jadi yang satu sandal ni yang kita duk pakai pada hari ni zaman Utsman. siapa? Zaman Osman. Okey, Sayyidina Osman bin Affan yang ubah daripada dua maksudnya buat innovation barulah. Mungkin waktu tu mungkin mungkin teknik pembuatan itu dah lebih kemas ataupun dan sebagainya lah. Dulu sebelum tu mungkin nampak macam tak possible kalau satu tali kan. Satu tali je nak masuk jari tu.
Macam selipar Jepun kita, selipar Jepun satu tali, dua tali. Satu je kan, kita elok je kepit dengan bahagian ibu jari kaki kita. Boleh je rupanya. Okay. Dua tali ni yang kita tak ada pengalaman. Jadi kalau kita nak rasa macam mana baginda buat, kita kena carilah. Bolehlah tanya manufacturer tak, ada tak jual selipar, saya nak selipar Jepun dua tali. Carilah kalau tak ada buat sendiri untuk kita nak rasa pengalaman tersebut. Okey, habis dah Alif? Habis Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Okey, kita masuk bab yang baru, bab cincin Syafiqah insya-Allah. Shopee ada jual masya-Allah. Nanti share link kita tengok sama-sama. Khuf tadi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi zikri khatami Rasulullah SAW. Haddathana Qutaybah bin Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahab an Yunus an ibn Shihab an Anas bin Malik kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariq wa kana qassuhu habashiyyan. Qutaybah bin Sa'id dan ramai perawi menceritakan kepada kami daripada Abdullah bin Wahab, daripada Yunus, daripada Ibn Shihab, daripada Anas bin Malik, dari cincin Nabi SAW diperbuat daripada perak dan ukiran kepalanya berasal dari Habsyah. Okay. Terus, jadi dalam bab ni sekarang ni kalau anda perasan bab maja fi zikri khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah ada belajar satu bab khatam. Kalau siapa yang masih ingat. Ingat lagi bab mana? Kalau teks Arab ni sama saja. Khatam juga. Jadi khatam ni apa? Dalam bab yang kedua, khatamun nubuwah. Tanda kenabian. Khatam yang kat sini bukan tanda kenabian Khatam dekat sini maksudnya cincin. Dan cincin tu pula spesifiknya dia ada khatam. Khatam tu sendiri dia sebagai cincin. Dekat cincin tu dia ada khatam yang lain. Nanti kita akan tengok So khatam ni dia ada banyak dia boleh difahami dengan dua benda, dua perkataan yang besar. Pertama sesuatu tanda. Yang kedua cincin. Boleh? Jadi khatam yang dalam bab yang kedua yang kita belajar sebelum ni tanda kenabian. Ataupun cap kenabian. Tanda. Dia bukanlah cap macam stamp tu. Tapi ada tanda yang berada di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi khatam yang dekat sini merujuk kepada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cincin Nabi tu dia ada tanda. Nanti kita akan tengok Okey. Dan maklumat pertama, cincin Nabi yang pernah Nabi miliki diperbuat dari perak. Silver Dan ada mata dia. Fusuhu habasyian. Mata cincin tau, mata cincin. Saya tak ada cincin pula anak ni, contoh. Orang perempuan tak tahu lah kan, mata dia tu. Batu cincin, batu orang panggil lah. Jadi mata cincin ataupun batu cincin ni daripada Habsyah. Dah banyak dah kita dapat ni. Maksudnya Nabi ni dengan Habsyah tu ada barang-barang yang made in Habsyah. Habsyah di mana? Habsyah di mana kalau zaman sekarang? Ethiopia. So Habsyah ni benua Afrika. Dia bukan benua Arab. Dia bukan jazirah Arab. Dia African. Okay, Habasyi. Jadi cincin Nabi overseas. Salah satu cincin Nabi made in Habsyah. Okay. Sila. Terus 88. Okay, hadis 88. Haddatsana Qutaybah, haddatsana Abu Awana an Abi Bishr an Nafi' an Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yahtim bih wa la yalbasu. Qala Abu Isa Abu Bishr ismuhu Ja'far bin Abi Wahshin. Qutaybah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami daripada Abu Bishr, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, bahawasanya Nabi SAW telah menempa sebentuk cincin daripada perak. Baginda menjadikannya sebagai cap mohor dan tidak memakainya.
Abu Isa berkata, Abu Bishr itu namanya ialah Ja'far bin Abu Waqshiyyah. Okey, hadis yang seterusnya menjelaskan lagi apa fungsi cincin tersebut. Jadi salah satu fungsi cincin Nabi ialah untuk nak menjadikan cop sebenarnya. Tahu cop? Cop surat tahu? Tak tahu? Macam cerita Harry Potter ke, cop. Cerita zaman dulu-dulu nak hantar surat tu kena ada cop. Boleh faham Untuk cop surat. Tapi baginda tak memakainya. Fakana yahtimu bihi wala yalbasu. Tadi kata pakai. Tapi tak pakai. Yang ni tak pakai. Jadi mana satu? Sebagian ulama mengatakan bahawa ini isyarat bahawa baginda ada banyak cincin. Ada beberapa cincin. Sebahagiannya Nabi pakai, sebahagiannya Nabi tak pakai. Maksudnya tak pakai di jari, tapi pakai untuk kegunaan lain. Faham? Okey, terus. 89 dia akan memperincikan. Di hadis 89, Haddatsana Mahmud bin Ghailan, akhbarana Hafs bin Umar bin Ubaidin, huwa Tanafisiyyin. Haddatsana Zuhair Abu Khaisama an Humaid an Anas bin Malik qala kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fasluhu min. Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami Hafs bin Umar bin Ubay al-Tanafisi telah memberitahu kepada kami Zuhair Abu Khaitamah menceritakan kepada kami daripada Humaid daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, cincin Rasulullah SAW diperbuat daripada perak. Bahagian ukiran kepalanya juga daripada perak. Okay, terus. 90. Hadis ke-90. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Mu'az bin Hisham, qala akhbarani abi an Qatadah an Anas bin Malik lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam فاصطنع خاتمي فكأني أنظر فاصطنع خاتمي فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami, Mu'az bin Hisham menceritakan kepada kami, bapaku telah memberitahu kepadaku daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, beliau berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak menulis surat untuk dihantar kepada bangsa bukan Arab, seseorang berkata kepadanya, sesungguhnya bangsa bukan Arab tidak menerima surat kecuali yang disertai cap mohor. Maka baginda menyuruh agar ditempel sebentuk cincin yang terdapat ukiran cap mohor di bahagian atasnya. Aku dapat melihat betapa putihnya cincin itu kerana diperbuat daripada perak di tapak tangan baginda. Okey. Jadi inilah yang menjadi hadis inilah menjadi sebab untuk kita fahami kenapa Nabi ada cincin. Kerana kalau baginda nak menghantar surat kepada pembesar-pembesar, kepada raja-raja Ajam. Ajam maksudnya non-Arab. Dia orang Arab akan panggil semua orang yang bukan Arab ni sebagai Ajam. Tak kisahlah Melayu ke Cina ke orang putih ke, Ajam. Mereka membezakan antara Arab dengan non-Arab. Okey. Jadi orang Ajam ni, orang non-Arab ni, sebagian sahabat Nabi kata, orang non-Arab ni kalau nak hantar surat dekat mereka, raja-raja mereka ni tak terima kecuali kalau di-chop. By the way, dalam bahasa Melayu, yang kita duduk sebut-sebut chop tu kan, ejaan yang betulnya CAP Kalau anda belum maklum ataupun belum perasan, bukan COP. COP tu ejaan yang salah. Nanti tengok DBP tak saya. CAP, chop. Tapi macam tak tahulah kenapa kita sebut chop kan. Dah terbiasa kot dengan bahasa Inggeris mungkin. Chop sebenarnya. Chop mohor. Ataupun materai. Materai. Chop materai. Okay. Jadi disebabkan itulah baginda menghasilkan ataupun buat satu cincin yang ada cap mohor. Nabi sendiri untuk dicapkan. Bila
tulis surat. Boleh Terus? Hadis 91. Haddatsana Muhammad bin Yahya. Haddatsana Muhammad bin Abdillah al-Ansari. Haddatsani Abi an Sumamah an Anas bin Malik qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrin wa Rasul satrin wallah satrin. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari menceritakan kepada kami. Bapaku menceritakan kepadaku. Daripada Sumamah, daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ukiran pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad pada satu baris, utusan pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Okey. Boleh faham hadis ni? Ringkasnya, cincin Nabi tu sebagai riwayat mengatakan antaranya riwayat ini cincin Nabi tersebut chopnya tu macam mana susunan ataupun apa yang ditulis. Jadi yang ditulis dalam riwayat ini mengatakan 3 perkataan dan disebutkan juga cara susunan. Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah lah. Cuma para ulama khilaf tentang susunannya tu macam mana? Adakah Muhammad yang atas ataupun Muhammad di bawah? Ini anda cuba fikir. Muhammad Rasul Allah. Ulama ada perbincangan yang panjang dekat sini. Sebahagian mengatakan Allah di atas. Kerana lafzul jalalah, perkataan Allah tak boleh berada di bawah. Sebahagian ulama mengatakan Muhammad Rasulullah. Allah tu di bawah. Tapi apabila disebut, kena sebut Allah dulu. Allah, Rasul, Muhammad. Dan sebagainya lah. Ada perbincangan dekat situ. Tapi the point is susunannya begitu, sebaris. Okay. Terus 92. Hadis 92. Haddatsana Nasr bin Ali bin Jahdami Abu Amr. Haddatsana Nuh bin Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. Nasr bin Ali Al-Jahdami Abu Amr menceritakan kepada kami. Nuh bin Qais menceritakan kepada kami daripada Khalid bin Qais daripada Qatadah daripada Anas bin Malik dan Nabi SAW telah menulis sepucuk surat masing-masing kepada Raja Kisra, Kaisar dan Najasyi. Lantas seseorang memberitahu baginda, sesungguhnya mereka tidak menerima surat melainkan adanya cap mohon. Maka Rasulullah SAW mengarahkan agar ditempel sebentuk cincin yang gelungnya diperbuat daripada perak serta terukir di atasnya Muhammad utusan Allah. Okey, dalam hadis ni berbeza sikit. Sebaris sahaja Muhammad Rasulullah. Okey, yang hadis yang sebelum ni 3 baris. Yang ni 1 baris saja Muhammad Rasulullah. Kemudian pada perkataan Kisra, Kaisar dan Najasyi. Kisra, Kaisar dan Najasyi merupakan gelaran sebenarnya. Gelaran bagi nama raja, bukan nama raja itu sendiri. Okey, Najasyi pun gelaran sebenarnya. Ada nama dia itu sendiri. Gelaran bagi raja. Sama macam Firaun. Firaun itu adalah gelaran. Boleh? Gelaran bagi raja Mesir disebut sebagai Firaun. Jadi Firaun ni ada ramai. Firaun yang awak marah-marah ni Firaun yang mana satu? Jadi Firaun ada ramai. Kisra pun ada ramai. Kisra merujuk kepada raja kepada Parsi. Raja Parsi disebut sebagai Kisra. Boleh? Kaisar raja kepada Rom Timur, Byzantine. Di zaman Nabi, Herakl nama dia. Okey? Itulah bezanya. Kisra, Kaisar, Najasyi, Firaun itu adalah nama gelaran bagi raja-raja setiap negara yang ada sekitarnya. Terus? Hadis yang ketiga. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Sa'id
Sa'id bin Amir wal Hajjaj bin Minhal an Hamam an ibn Jurayj an Zuhri an Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم Allah. كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir dan Al-Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami daripada Hammam, daripada Ibn Jurayj, daripada Al-Zuhri, daripada Anas, sesungguhnya apabila Nabi SAW hendak masuk ke dalam tandas, baginda menanggalkan cincinnya. Okey, tanggalkan cincin kerana ada lafzul jalalah, kerana ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicabut cincin tersebut. Terus Hadis 94, Haddatsana Ishaq bin Mansur, Haddatsana Abdullah bin Numair, Haddatsana Ubaidullah bin Umar, an Nafi' an Ibn Umar قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد Rasulullah. Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah menempa sebentuk cincin daripada perak. Cincin itu berada di tangan baginda sehinggalah baginda wafat. Kemudian berada di tangan Abu Bakar, seterusnya di tangan Umar, selanjutnya di tangan Osman. Sehinggalah cincin itu terjatuh ke dalam telaga Aris. Ukiran bahagian atasnya ialah Muhammad utusan Allah. okey. Dekat sini kita tahulah yang akhirnya cincin yang baginda pakai tersebut sebagai khatam, sebagai cap mohor jatuh ataupun diteruskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pakai juga. Maksudnya kalau ada, apa fungsi cincin ini? Fungsinya sebagai satu alat untuk urusan diplomasi, urusan kerajaan. Urusan kerajaan. Dan ketika Abu Bakar dan Umar jadi khalifah, mereka pakai cincin yang sama. Sehinggalah zaman Uthman, cincin tersebut jatuh ke Bi'r Aris. Ke Telaga Aris. Telaga Aris ni dekat mana? Ataupun disebut juga sebagai Bi'rul Khatam. Telaga cincin. Diberikan nama Telaga Cincin oleh sebahagian ulama. Telaga Aris ni terletak di Masjid Quba. Kalau siapa yang pernah pergi Masjid Quba, carilah kawasan Aris tersebut. Last time saya pergi, waktu buat kajian sirah tu ada lagi tandanya. Mungkin ada yang dah tak ada kot. Saya tak pasti dah sekarang ni. Yang latest saya tak pergi. Nanti bulan 11 saya pergi, saya tengok balik lah. Dulu ada tanda dekat kawasan Telaga Aris tu. Telaga Aris tu cincin tersebut jatuh di sana dan dicari oleh zaman Osman, zaman Ali dicari tapi tak pernah ditemui lagi. Okey, Telaga Aris tersebut. Dan Telaga Aris ni juga disebut sebagai Telaga Khatam, Telaga Cincin. Sebab cincin tu jatuh, cincin Nabi jatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abira, Syafiq Hasham. Jazakumullahu khairan jaza. Kita terus dengan Atikah Zulkifli. Kita ada lagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Hadis yang ke-95. Hadatsana Muhammad nu Sahlin nu Askarin al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdirrahman qala hadatsana Yahya bin Hassan hadatsana Sulaiman nu Bilal an Sharik ni Abdullah bin Abi Namir an Ibrahim ni Abdullah ibn Hunain an abihi an Ali bin Abi Talib an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Muhammad bin Sah bin Askar al-Baghdadi dan Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami. Mereka berdua berkata, Yahya bin Hasan telah menceritakan kepada kami.
Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami daripada Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, daripada Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, daripada bapanya, daripada Ali bin Abu Talib, bahawasanya Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Okay, terus. Hadis yang ke-96, Haddatsana Muhammad bin Yahya, Haddatsana Ahmad bin Saleh, Haddatsana Abdullah bin Wahhab, an Sulaiman bin Bilal, an Syarikin bin Abdullah bin Abi Namir nahwahu. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ahmad bin Saleh menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami daripada Sulaiman bin Bilal, daripada Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dengan hadis yang semakna dengannya. Terus. Hadis yang ke-97, Haddatsana Ahmad bin Muni', Haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala ra'aitu Ibnu Abi Rafi' yatakhattamu fi yaminih fasa'altuhu an zalika faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yaminihi wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami daripada Hammad bin Salamah, aku melihat Ibnu Abu Rafi' memakai cincin di tangan kanan. Lantas aku bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Beliau menjawab, aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di tangan kanan. Abdullah bin Ja'far berkata, Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Terus. Hadis yang ke-98, Haddatsana Yahya bin Musa, Haddatsana Abdullah bin Numair, Haddatsana Ibrahim bin Fadl, an Abdullah bin Muhammad bin Aqil, an Abdullah bin Ja'far, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al-Fad menceritakan kepada kami, daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, daripada Abdullah bin Ja'far, bahawasanya Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Hadis yang ke-99, Haddatsana Abu Khattab Ziyad bin Yahya, Haddatsana Abdullah bin Maimun, an Ja'far bin Muhammad, an abihi, an Jabir bin Abdullah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Abu Al-Khattab Ziyad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maimun menceritakan kepada kami daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapanya, daripada Jabir bin Abdullah, bahawasanya Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Hadis yang ke-100, Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Raziyun, Haddatsana Jarirun an Muhammad bin Ishaq an Salti bin Abdullah qala kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminih wala ikhaluhu illa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Muhammad bin Humaid Ar-Razi menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami daripada Muhammad bin Ishaq, daripada As-Salt bin Abdullah. Beliau berkata, Ibnu Abbas memakai cincin di tangan kanan. Jika ditanya kepadanya, jawapannya pasti. Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanan. Hadis yang ke-101. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar, Haddatsana Sufyan an Ayyub bin Musa, an Nafi' an Ibnu Umar, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah waja'ala fassahu mimma yali kaffah wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yankusha ahadun alaih wa huwa allazi saqata min mu'aykibin fi bi'rin aris. Muhammad bin Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami daripada Ayyub bin Musa, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar,
bahawasanya Nabi SAW memakai cincin daripada perak dengan menjadikan ukiran kepalanya berada di bahagian tapak tangannya. Baginda meminta agar diukirkan kepadanya kalimah Muhammad utusan Allah dan menegah sesiapa pun daripada mengukir seperti itu. Cincin itulah yang terjatuh daripada Mu'aikib ke dalam telaga Aris. Okey. Kat sini ada beberapa catatan menarik. Antaranya satu je iaitu Mu'aikib. Saya nak ambil Mu'aikib kat sini, mungkin tak ramai orang kenal. Mu'aikib ni sahabat Nabi SAW. Pernah dengar nama Mu'aikib? Ada sahabat Nabi nama Mu'aikib? Ada. Okay. Mu'aikib ibni Abi Fatimah Ad-Dawsi. Ini nama sahabat Nabi boleh tulis kat situ. Mu'aikib tu orang. Mu'aikib nama dia. Dan Mu'aikib ni adalah penjaga cap mohon Nabi SAW. Barang-barang Nabi sebahagiannya ada penjaga masing-masing. Jadi untuk cincin Nabi, kalau Nabi perlukan, kalau Nabi nak cop surat dan sebagainya, Mu'aikib inilah yang akan bawa. Jadi sebahagian riwayat mengatakan Mu'aikib inilah yang terjatuhkan cincin tersebut ke dalam bi'ir Aris. Bukannya Uthman, zaman Uthman. Boleh faham? Jadi Mu'aikib ni antara watak yang penting lah, ataupun antara watak yang menarik untuk kita kenali. Terus Hadis 102. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatimu bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana Hasanu wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami daripada Ja'far bin Muhammad daripada bapanya, beliau berkata, Al-Hasan dan Al-Husain memakai cincin di tangan kiri mereka. Okey. Yang ni riwayat yang mukhalafah, riwayat yang kontradik dengan banyak kan. Tadi Atikah dah baca banyak tadi daripada awal sampailah beberapa hadis. Semua cakap baginda pakai cincin di tangan kanan. Tiba-tiba hadis yang 102 ni, cucu Nabi SAW, dua orang cucu kesayangan baginda nama Al-Hasan dan Al-Husain, memakai cincin di tangan kiri. Jadi mana satu nak ikut? Kata para ulama, ini menunjukkan bahawa Nabi juga pernah memakai cincin di tangan kiri. Kerana mustahil Al-Hasan dan Al-Husain memakai cincin di tangan kiri melainkan mereka pernah melihat Nabi SAW atuk mereka pakai cincin di tangan kiri. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa ini menjadi dalil bahawa diharuskan pakai cincin di tangan kiri. Walaupun sunnah ataupun orang kata yang dituntutnya kalau nak pakai cincin tangan kanan. Okay? Kalau pakai tangan kiri boleh, diharuskan. Cuma khilaful aula. Bercanggah dengan keutamaan yang lebih utama lah. Boleh faham? Jangan cakap, kau pakai tangan kiri ni haram ni. Tak haram. Sebab Ahlul Bait, okay, Ahlul Bait Nabi SAW, cucu Nabi sendiri pakai di tangan kiri. Terus. Hadis 103. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman anba'ana Muhammad bin Isa wa huwa ibnu At-Tabba'. Haddatsana Abbad bin Awam an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih wa qala Abu Isa hadza hadithun gharibun la na'rifuhu min hadithin Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza illa min hadzal wajh wa rawa ba'du ashabi Qatadah an Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatakhattamu fi yasarihi wa huwa hadithun la yasihhu aidan. Abdullah bin Abdul Rahman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa iaitu Ibnu At-Tabba' telah mengkhabarkan kepada kami, Abbad bin Al-Awwam menceritakan kepada kami daripada Sa'id bin Abu Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik.
bahawasanya Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Abu Isa berkata, hadis ini hadis yang gharib serta kami tidak mengetahuinya, termasuk daripada hadis Sa'id bin Abu Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi SAW seperti ini, melainkan melalui periwayatan ini. Sebahagian murid Qatadah meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW bahawa baginda memakai cincin di tangan kirinya. Namun hadis ini juga tidak sahih. Okey, ada hadis yang menyebutkan Nabi pernah pakai cincin di tangan kiri, tapi menurut Imam At-Tirmizi hadis tersebut tidak sahih. Terus Hadis 104, Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah Al-Muharibi. Haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Musa bin Uqbah an-Nafi' an Ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min zahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fataraha an-nasu khawatimahum. Muhammad bin Ubaidullah Al-Muharibi menceritakan kepada kami, Abdul Al-Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami daripada Musa bin Uqbah, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin daripada emas dan baginda memakainya di tangan kanannya. Lantas orang ramai pun membuat cincin daripada emas. Setelah itu baginda membuang cincin tersebut dan bersabda, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Maka orang ramai turut membuang cincin-cincin mereka bagi mengikuti perbuatan baginda. okey, jadi dalam riwayat ni Nabi SAW pernah memiliki cincin emas pada asalnya. Tapi kerana dibimbangi semua sahabat Nabi akan ikut, baginda pun buang cincin emas tersebut. Jadi pada asalnya sebelum syariat mengharamkan, Nabi pernah guna sekejap. Tapi kemudian Nabi buang dan tak akan pakai selama-lamanya. Kat sini sebagian ulama mengatakan bahawa hadis ini menjadi dalil kuatnya ittiba' pada sahabat Nabi. Ittiba' ni maksudnya mengikuti perbuatan Nabi SAW. Ikut sunnah. Tanpa hesitation. Nampak Nabi buang. Tak ada macam, aduh sayangnya, emas ni kawan-kawan. Ni emas tau, cincin emas. Bukannya Zulian. Okey. Nabi buang, dia buang. Menunjukkan dahsyatnya ittiba' ataupun mengikut sunnah, mengikut apa yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang terakhir, bab yang terakhir. Untuk malam ni ada 5 hadis lagi tinggal. Jazakumullah khairan jazak Syafiqah Syam, sambung dengan Izzati last kali. Ya, betul Ustaz. Sila. Hello, dengar tak? Dengar jelas. Bab 14, pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn Bashar, haddatsana Wahab ibn Jarir, haddatsana Abi an Qatadah an Anas qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, bapaku menceritakan kepadaku daripada Qatadah, daripada Anas, beliau berkata, hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Okey, qabi'ah tu maksudnya tempat pegang tu lah. Takut ada yang keliru, hulu tu kat mana kan? Hulu tu maksudnya tempat pegang. Jadi tempat pegang pedang Nabi tu dari perak. Terus? Hadis 106, haddatsana Muhammad ibn Bashar, haddatsana Mu'adz ibn Hisham, haddatsana Abi an Qatadah an Sa'id ibn Abil Hasan qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisham menceritakan kepada kami, bapaku menceritakan kepada kami daripada Qatadah, daripada Sa'id bin Abu Al-Hasan, beliau berkata, hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Terus? Hadis 107, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sudran al-Basri, haddatsana Talib ibn Hujayr
عن هود وهو ابن عبد الله ابن سعيد عن جدي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال قالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. Abu Ja'far Muhammad bin Sudran Al-Basri menceritakan kepada kami, Khalid bin Hujair menceritakan kepada kami daripada Hud, iaitu anak lelaki kepada Abdullah bin Sa'id, daripada datuknya, daripada sebelah ibunya yang bernama Mazidah ataupun Mazbudah bin Jabir atau bin Malik. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada hari pembukaannya, bahkan di pedang baginda terdapat emas dan perak. Khalid berkata, aku bertanya kepadanya berkenaan perak, lalu beliau menjawab, hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Okey, hadis ni ada catatan sikit pada perkataan wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun. Pada pedang Nabi, pada pemegang pedang Nabi ataupun hulu pedang Nabi tu ada zahabun wa fiddah, ada emas dan perak. Lafaz emas tersebut adalah mungkar kata para ulama hadis. Maksudnya hadis ni hadis yang mungkar. Kerana kata Imam Az-Zahabi, kebanyakan riwayat berkaitan dengan pedang Nabi ni biasanya hulu pedang Nabi ataupun pemegang pedang Nabi adalah daripada fiddah, daripada perak. Tiba-tiba ada satu hadis kata daripada emas. Dan perawi yang menyebutkan riwayat ni pula perawi itu perawi yang dhaif, yang lemah. Jadi apabila hadis-hadis yang sahih, tiba-tiba ada perawi yang lemah, dia riwayatkan benda yang ganjil, benda yang kontradik. Itu disebut sebagai mungkarul hadis, hadis mungkar. Dia faham? Bukan perbuatan mungkar tersebut, bukan. Itu term dalam ilmu hadis lah. Okay. Kalau hadis tu narrator semua yang hebat-hebat, yang thiqah disebut, yang thiqah, yang dipercayai, trustworthy, semua cakap hulu pedang Nabi perak, daripada perak. Tiba-tiba ada orang yang lemah yang dikritik, kata ada emas. Itu disebut sebagai riwayat mungkar. Dan pada ketika Nabi masuk Mekah, pada Fathul Mekah, pedang Nabi ni sebagian ulama mengatakan bernama Zulfaqar ataupun Zulfikar, ada dua cara sebut. Salah satu pedang Nabi yang Nabi bawa ketika Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah ialah Zulfaqar. Zulfaqar ataupun Zulfikar. Okey. Terus Hadis 108, Haddatsana Muhammad ibnu Syuja'i al-Baghdadi, Haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad, an Uthman ibn Sa'd, an Ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah ibn Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyya. Muhammad bin Syuja'a al-Baghdadi menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah al-Haddad menceritakan kepada kami daripada Uthman bin Sa'ad daripada Ibn Sirin, beliau berkata, aku telah menempa pedangku sama seperti pedang Samurah bin Jundub. Samurah pernah mendakwa beliau menempa pedangnya sama seperti pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kabilah Bani Hanifah. okey. Jadi di antara pedang Nabi, salah satu pedang Nabi diperbuat wakana Hanafiyan, tu maksudnya pedang Nabi tu dibuat oleh kabilah Bani Hanafi ataupun Hanafiyah, iaitu kabilahnya Musailimah Al-Kazzab. Okey, Musailimah. Nanti lepas Nabi wafat ada konflik orang Islam dan yang mengaku Nabi palsu salah seorangnya Musailimah. Musailimah tu dari kabilah Bani Hanifah. Jadi pedang Nabi pernah ditempa oleh kabilah tersebut kerana Bani Hanafi ni terkenal sebagai salah satu kabilah yang sangat mahir dalam pembuatan pedang. Terus hadis yang terakhir sekali, habis Hadis 109. Haddatsana Uqbah ibnu Mukramin al-Basri. Haddatsana Muhammad ibnu Bakr an Uthman ibnu Sa'ad
bihadzal isnadi nahwah. Uqbah bin Mukram al-Basri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami daripada Uthman bin Sa'ad melalui sanad ini dengan makna hadis yang sama. Okay. Habis sudah. Jazakumullahu khairan jazak Nur Izzati. Jadi alhamdulillah kita dah selesai membacakan lebih kurang 39 hadis, meliputi 4 bab seingat saya. Lebih kurang 4 bab, 5 bab. Okey. Sekejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bab alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita dah pun masuk 100 hadis yang pertama dalam 3 sesi ni. Tahniah bagi semua yang dah istiqamah join. Dalam sedar tak sedar, 3 hari ni anda dah baca 100 hadis tentang Nabi SAW. Yang mana bagi yang pertama kali baca kitab Syama'il ni mungkin tak pernah tahu pun banyak benda tentang Nabi SAW. 100 dah. 100 perkara yang anda dah belajar tentang Nabi SAW. Dan kalau saya boleh tambah sedikit untuk bab yang terakhir ni, bab yang ke-14, bab ma ja'a fi sifati sayfi Rasulullah SAW, bab tentang sifat pedang Nabi. Dan bab ini sebenarnya unfortunately sayang sekali sebab maaf saya dah confused. Imam At-Tirmizi tak membawakan banyak riwayat tentang pedang Nabi SAW. Cuma sifat pedang tersebut sahaja. Sebahagian ulama antaranya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, dalam bab pedang Nabi ni panjang sedikit perbahasan beliau lah. Dan sebelum tu lagi Al-Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Ibn Sa'ad pun panjang juga. Dan pedang Nabi sebenarnya ada banyak kalau saya boleh ceritakan. Pedang Nabi bukan 1, 2 saja, ada banyak. Sebahagian ulama mengatakan ada 10. Bahkan lebih pedang-pedang Nabi SAW. Dan di antara pedang-pedang Nabi sebahagiannya bukan sebahagiannya, semua ada nama. Semua ada nama kerana dalam hadis yang sahih menyebutkan Nabi SAW suka memberikan nama kepada barang-barang peribadi baginda. Okey, itu di antara sunnah sebenarnya. Dan pedang-pedang Nabi, tadi saya dah kata waktu Fathul Makkah, Nabi bawa pedang yang bernama Zulfaqar. Zulfaqar. Ada kawan nama Zulfikar tak? Saya ada. Zulfikar ataupun Zulfaqar tu nama pedang. Nama pedang Nabi. Jadi kalau ada orang lelaki nama tu, bagi tahu dekat dia. Itu adalah nama pedang Nabi SAW. Dan ada juga pedang Nabi yang bernama Al-Ma'thur. Al-Ma'thur. Ma'thur. Yang diwarisi. Kerana pedang itu berasal dari pedang Abdullah, ayah Nabi SAW. Jadi Nabi mewarisi pedang tersebut disebut sebagai Al-Ma'thur. Ada juga pedang Nabi disebut sebagai Al-Qala'i. Al-Qala'i. Qal'a. Ada juga yang pedang Nabi bernama Al-Battar. Al-Battar. Dan sebagainya lah. Ada beberapa lagi. Antara yang menariknya Samsamah, nama pedang Nabi. Samsamah. Huruf Sad. Samsamah. Dan sebagainya lah. Jadi kalau anda berminat nak tahu tentang pedang-pedang Nabi ni, boleh baca, buat carian lah tentang pedang-pedang Nabi SAW. Jadi sampai sini sahaja dahulu. Saya minta maaf kerana ambil masa anda, mungkin mengganggu masa anda pada malam ni. Tapi mudah-mudahan dengan telajak masa dalam setengah jam ni, banyaklah hal-hal baru yang anda belajar tentang Nabi SAW dan menambahkan lagi kecintaan kita kepada baginda. Dan sejujurnya banyak lagi benda yang kita belum tahu tentang Nabi SAW. Jadi seboleh-bolehnya kalau anda mampu untuk konsisten hingga ke akhir, konsisten lah sampai 12 sesi. Kemudian nanti bila anda dah ada bekalan tersebut, anda bacalah sendiri sepanjang tahun insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan tambahan, kita boleh bincang sama-sama dalam grup. Kalau saya ada masa, saya sempat, saya akan kongsikanlah maklumat tersebut ataupun soalan yang anda nak ajukan. Jazakumullahu khairan jazak. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanallah. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita sambung hari Isnin insya-Allah. Kita jumpa lagi hari Isnin insya-Allah. Sebar-sebarkan kepada kawan-kawan yang lain di luar sana. Dan kalau ada yang nak masuk, ajak je masuk mana-mana lah. Sama ada nak masuk grup ataupun tidak, ajak je. Nak share link Google Meet ni pun boleh. Tak semestinya dia kena masuk grup. Baik. Kita ada lagi berbaki 9 sesi lagi.
dah masuk hadis yang ke-100 yang pertama, tinggal lagi kurang lebih 300 hadis sebelum kita habis insya-Allah. Selamat malam, selamat berhujung minggu. Terima kasih semua mukrik-mukrik, pada pembaca semua. Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik, saya off rakaman dulu. Nanti esok saya upload insya-Allah. Terima kasih. UAF.